Okay, Kak. Selamat datang ke podcast apa nama podcast, Kak? Legacy. Legacy. Kita panggil podcast kita Legacy. Legacy. Yes. Apa ni di sebalik legacy tu? Ada mana tersirat ke atau memang nakkan legacy tu lain daripada yang lain? Okey. Sebelum kita jawab legacy tu, bagi saya kenalkan diri kita dulu ya. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kapten Abdul Razak Jamil. Boleh panggil saya CRJ, anak sulung kepada 5 orang adik-beradik dan saya dilahirkan di Kuala Lumpur. Latar belakang pendidikan, saya bersekolah pada tingkatan 1 hingga tingkatan 3 di Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke Maktab Rendah Sains Maramua, Johor pada tingkatan 4 dan 5. Selepas SPM, saya telah ditawarkan beasiswa Petronas untuk melanjutkan pelajaran di Akademi Laut Malaysia dalam bidang perkapalan, jurusan Nautical Studies. Saya adalah Deck Cadet batch ke-31 tahun 1994. Jaga. Ya. Apa tadi? Belajar di mana tadi? Di Akademi Laut Malaysia. Nama pendek dia? Alam. Okey. Ramai tak tahu alam tu apa. Okey. Alright. Okey. So kepada mereka-mereka yang kurang tahu tentang kerjaya kelautan ni, untuk semua kerjaya kelautan bermula di Akademi Laut Malaysia, okey, ataupun nama lain kita panggil Alam. Okey. Jadi di Alam pada tahun 1994 segala-galanya bermula sebagai kadet. Kemudian kami sekolah-sekolah Petronas ni dihantar ke atas kapal Shell. Ya, di atas kapal-kapal Shell, di mana Petronas pada ketika itu mempunyai kolaborasi. Okey, di mana kolaborasi ini adalah satu kolaborasi strategik di antara Petronas dan Shell, di mana pada ketika itu Petronas dalam usaha membuat kapal-kapal gas asli cecair yang pertama bagi Petronas. Jadi kami dihantar untuk mengikuti jurusan ini supaya suatu hari nanti kapal-kapal Petronas ini akan dioperasikan oleh rakyat Malaysia sendiri. Apa nama pendek bagi operasi tu? Operasi perkapalan tu bagi untuk deck cadet macam seperti saya, kita panggil dia sebagai pegawai navigasi. Jadi di mana pegawai navigasi ni kita punya kita punya tanggungjawab kita adalah kita perlu dilatih untuk membawa kapal dengan selamat daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Mencabar dan banyak cerita di belakang sejarahnya. Tapi alhamdulillah kita sebagai salah satu daripada rakyat Malaysia yang terlibat dalam program ini, kita telah berjaya pada ketika itu mengambil alih tempat-tempat British, sebab kapal Shell pada ketika itu dioperasikan oleh warga British. Jadi kita sebagai warga Malaysia, kita belajar daripada warga British and then kita mengambil alih tempat-tempat tempat-tempat penting, jawatan-jawatan penting di atas kapal yang dipegang oleh British, dan dengan bangganya alhamdulillah Allah izinkan dapat kita mengoperasikan kapal kita sendiri dengan semangat Malaysia. Alhamdulillah. Okey. Selepas daripada itu saya nak bercerita tentang pengalaman saya dalam industri. Saya telah berkhidmat dalam industri selama 30 tahun. Dalam 30 tahun, 20 tahun saya telah menghabiskan kerjaya saya di laut, daripada deck cadet yang macam saya mention tadi hingga ke tahun 2014.
2014 adalah kali terakhir saya berlayar di laut, di mana pada ketika itu saya adalah seorang kapten yang telah berkhidmat selama 5 tahun, iaitu bermula daripada 2009, 2010 hingga 2014. Okey. Selepas berkhidmat di laut selama 20 tahun, pada 2014 saya pun meneruskan kerjaya saya di dalam industri. Saya telah dipanggil untuk berkhidmat dengan syarikat. Macam tadi kita di laut 20 tahun, lepas tu kita mengalih kerjaya kita dalam industri yang sama tapi di darat. Jadi di darat pada tahun 2014, 2015 pertama sekali saya menjejakkan kaki di ibu pejabat sebagai Marine Superintendent. Pada ketika itu Marine Superintendent tanggungjawabnya adalah memastikan operasi perkapalan dalam operasi marine untuk kapal-kapal gas asli cecair pada ketika itu berada dalam tahap yang efisien. Ya, betul. Selepas itu pada tahun 2014 saya menjadi Marine Superintendent. Selepas itu saya diberi tanggungjawab untuk berkolaborasi dengan departmen lain, yang mana saya dikehendaki untuk berkolaborasi dengan HSE, Health, Safety and Environment Department. Selama lebih kurang 2 hingga 3 tahun juga, saya pun dah lupa. Dan selepas itu, selepas HSE, dalam waktu yang sama, saya juga terlibat dengan beberapa projek-projek new building dan juga projek-projek lain. Selepas itu saya telah diberi peluang untuk ditempatkan di luar negeri, di mana saya telah berkhidmat di Jepun selama 2 tahun. Di Jepun saya terlibat dalam aktiviti-aktiviti komersial dan juga operasi komersial di Jepun. Dan selepas itu pada tahun 2020 saya pulang ke tanah air, dan seterusnya saya telah terlibat dalam pengurusan sumber manusia, yang mana saya adalah planner dan juga bertanggungjawab dalam HRC operation, di mana pada ketika itu saya bertanggungjawab untuk mengurus dan menyelia semua kru-kru kapal dalam memastikan operasi perkapalan yang dioperasikan oleh syarikat dalam keadaan yang baik, dan juga kru-kru yang kita hantar adalah kru-kru yang kompeten dan terlatih. Okay. Selepas daripada itu, saya telah berhijrah ke talent management, di mana fungsi talent management adalah untuk membangun, melatih dan juga memastikan para pelaut yang bernaung di bawah syarikat dilatih mengikut standard yang telah ditetapkan oleh STCW, IMO dan juga standard-standard yang telah ditetapkan oleh industri. Okey. Sorry, yang ditetapkan oleh industri itu maksudnya dia diguna pakai atas antarabangsa ke atau? Industri kita bermaksud antarabangsa. Antarabangsa. Okey. Jadi dengan pengalaman saya yang saya ada, maka saya telah terpanggil untuk mengadakan dan mewujudkan podcast ini kerana banyak masyarakat yang telah tampil, ada yang datang ke rumah saya sendiri untuk mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya kerjaya kelautan ataupun kerjaya perkapalan. Jadi disebabkan terlalu ada dan terlalu ramai yang datang, jadi saya rasa
adalah menjadi tanggungjawab sosial pada saya untuk saya buat podcast ini. Dan untuk mereka-mereka yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang kerjaya kelautan ataupun perkapalan, boleh follow akaun saya CRJ di TikTok untuk informasi dan juga maklumat yang akan saya berikan kepada semua. Jangan lupa follow saya CRJ.